Assalamualaikum. Pagi ni Kak Noris nak share apa yang pagi-pagi kita apply kat muka kita untuk penjagaan muka, kulit muka kita. Kalau kita tak jaga kulit muka kita makin lama dia akan kelihatan kusam, jeragat especially kan. Lepas tu kering merekah, nak cakap pun susah kan, tak lembap. Okey. Salah satunya yang Kak Nuris pegang ni ialah day cream. Day cream ni bagus tau. Dia melembapkan dan mengurangkan muka kita untuk nampak kusam dan adanya jeragat. Lepas kita cuci muka pagi-pagi, kita pakai toner. Kita pakai toner untuk tutupkan liang-liang aroma kita. Lepas tu untuk lembapkan muka, kita top up dengan moisturizer. Lepas moisturizer, kita pakai day cream ni. Untuk Kak Nuris tak ada make up sebab kita tinggal kat rumah, just apply itu aja. Yang penting kita pakai ada day cream ni dah okey dah. Untuk mengurangkan jeragat dan kulit kita, untuk mengelakkan kulit kita dari kusam. Ini day cream lah. Lepas apply day cream baru kita apply sunscreen. Ni. Besar kan? Banyak pun. Ni rupa dia. Warna putih. Dia ada scoop dia. Bekas kontainer dia pun cantik. Dia ada scoop dia. Macam ni scoop dia. Dia scoop, lepas tu apply kat muka. Cukup. Sikit saja. Okey. Kak ni nak tunjuk ini sebab kontainer dia cantik. Lepas tu isi dalam dia banyak dah. Bukan maknanya botol besar tu sikit ya, banyak juga dalam dia. Nak boleh apply. Okey, itu saja.